Okey. Assalamualaikum Abang Rosli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tadi kita tak sempat tadi nak buat temuduga pasal sebelum sakit kan. Ya. Okey, tadi sebelum datang abang sakit abang macam mana tadi? Tangan Sebelum datang sakit, tak boleh angkat tangan. tangan tadi tak boleh angkat kan? Kami dah boleh angkat. Alhamdulillah. Maksudnya tangan abang tu angkat pakai mana tadi? Ya. Tadi mendata aja. Sakit kan? Sakit. Sekarang ni lepas dah Kami dah boleh melepasi kepala. Alhamdulillah. maknanya dah okey lah. Dah okey. Itu tuan-tuan dengar ya. Orang yang buat rahutan dengan saya, Ustaz Uzza. Alhamdulillah. Memang pesakit saya kalau datang sakit balik tu dia lega. Kalau tangan bengkok balik lurus. Dah boleh straight dah. Alhamdulillah. Syukur. Tadi dia tak boleh. Itulah Allah Ta'ala anugerahkan Alhamdulillah. satu rawatan amalan sunnah Nabi itu berbekam dan teknik yang terbaik lah yang sehingga pesakit datang sakit balik lega, dan kalau tangan tu sakit seliuh tak boleh angkat, sekarang dah boleh angkat. Dah boleh angkat. Dah boleh membabal dari jarak yang tinggi dah. Alhamdulillah. Kalau tidak tak boleh ke? Tak boleh. Kerja dekat ni ya. Level je. Oh, kerja level je. Level je. Ni dah boleh angkat ha. Lepas dah boleh. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Dah banyak tahun dah duduk Makassar sakit ni. Berapa tahun tu? Saya tak pastilah. Tapi lama lah. Lama lah. Okey bang, terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Semoga pelanggan-pelanggan pesakit-pesakit yang lain dengar, jadikan sebagai satu iktibar kalau sakit boleh buat rawatan amalan sunnah Nabi berbekam.